Halo. Hari ni kita nak pergi tengok baju kat Mas Kasim. Dia nak. Kita dah sampai jadi. Cantik ni apa ni? Ayah dia pergi umrah. Boleh ya, boleh. Dah lepas dia kahwin dulu. Lah, insyaAllah. Oh, tu nak ni. Guys, baik bertangan tau. 80 ya? Ha? Cantik. Uncle cantik tak? Uncle tak? Cantik. Cantik kan? Simple je. Tapi tak lucu. Masa kat Bahar ikut ayah ni. Lepas tu jumpa ayah Bersanding esok aku pakai. dekat office. Itu boleh pakai tapi itu kan 6, 7, 8. Dia pakai 8 je. Satu hari lagi tak sempat. Tak sempat. Design dia lawa. Design dia gitu. Dapat kurus. Terkejut kan masuk ni tengok mana-mana berdua tengok. Ini pun dapat kurus lah Kak Su. Ke saya kurus? Cantik ya? Saya hotel nak dia tak Ini pun kena dengan dia juga. Yang tu Cantik. pun kena dengan dia juga. Tapi saya suka lagi ni je. Ada tipu. Dapatkan ni. Cantik tak? Approve macam ni? Cantik? Tak ada nak senyum je. okey dah yang ni ya? Okay lah, approve. Okay. Baju mak dah siap. Putih dah pakai tunang, tak nak. Tak pusing jap, pusing jap. Yang lain tak ada anak-anak. Dia tak ada anak. Dia seorang kan dia. Dah. Hai korang, sekarang ni 25.11. Kita nak pergi ambil gambar pasport. Gambar untuk borang. So let's go. Kita nak pergi print borang-borang apa yang patut. And kita nak ambil gambar. Nanti kita Cantik lah. Kita dah settle ambil gambar. Now kita nak pergi ambil HIV test. Dah tidur lah. Kita dah sampai titik. Nak ambil HIV test. Cucuk. Aduh, aku dah lah tak suka jarum. Penakut. Kau penakut. Bu, betul yang terpotong-potong jari tu okey je. Jarum janganlah. Terpotong jari kita tak sedar. Ketang potong tu. Ni nak kena. Tak right. Dia macam
Banyak darah dah. Tak tahu, saya tak nak ambil. Kita tengok TikTok tu. Saya tak ikut masuk. So, dah dapat nombor. Tunggu masa untuk masuk. Nebus. Tak aku tak habis-habis fine pun ambil kan. Heran. Akin senyum lah macam tu. Memang takut dah haram guys. Saya pun takut. Bila dia takut, saya takut. Dan Ha? Menipu dah buat dah. tak buat lagi. Tak. Kenapa? Tunggu doktor pula. Kenapa doktor? Kenapa ni? Tak tahu dia juga suruh jumpa doktor pula. Oh, tunggu nombor sama juga. Ha, tapi jumpa doktor bila lain. Oh, Kenapa kena jumpa doktor? tak tahu. Sakit ke? Agak ah. Alah. Ada nak kita. Okay. Ini Rabu kan? Selasa. Our HIV test is time. Betul. Tidak reaktif. After 1 hour menunggu 1 settle. hour? Ya, kita datang tadi pukul 2.20 kan. Sekarang pukul 3.20. Klinik kesihatan dekat KL ni best sebab dia ada aircon. Kota Kinabalu. Alah kiki Kota Kinabalu. Dia ada pain rate I bagi 10 out of 10 bro. I bagi 10 out of 10. I Kau bagi, dah buat tu kau rasa nak mati tu. I bagi 7 out of 10 je. So korang please book kat sini tiba. Okay lah. Bye. It's done for today. Lock lah pintu. Nak pergi jumpa penghulu. Nak sahkan bahawa saya adalah bunda yang 3 kucing.